guys, welcome back to my channel. So today I will be hanging out with Suraya, as you guys can see from my previous vlog, my best friend. So yeah, I want to show you something about my skincare. I changed my moisturizer with this brand, Purito Oat-in Calming Gel Cream, because people on the internet say that this is good for fungal acne. Right now I'm suffering from fungal acne, so that's why I'm changing my moisturizer to this one. Previously I used the Numbuzin Pantotonic gel cream, if I'm not mistaken, but it triggered my fungal acne so bad, so I changed to this one. So let's see for 1 month and I will get back to you and I will review it. Okay? Kita matching ke hari ni? Kat sana main tau. Boleh lah. Alah, aku ada bawa tripod kat sini, tapi macam nak pakai sekarang macam Rakam ke? Nampak tabu lah. Nampak dah. Lah, sebelah ni ke sebelah ni? Oh tu, tengok tu. Nak apa? Jam gigi masa tu banyak lah. Kau dah pernah jalan sini lah? Tak, hanya untuk buka puasa je. Tak pernah merayau lah pergi tempat lain dengan ambil gambar. Ya, aku nak pergi Guardian. Nanti lah. Makan tu. Subway sakit hati. Tak payah, Subway boleh cari tu. Subway boleh cari. Kau nak makan nasi kan? Makan nasi. Tak juga. Tengoklah apa-apa. Kalau tak cepat juga ya. Sesuai ayam lah. Ayam macam KFC tapi dia pedas lah. Aralbi. Kat tingkat apa ni? Tuh. Sekejap. Sini makanan. Sini banyak. Ya, jumpa tempat pertama. Tapi aku tak tahu nak order macam mana. Aku dah tanya lah. Tengok tapuri dulu boleh? Betul lagi pergi situ. Aku takut. Kata kau berani. Tak berani. Kau tengok tak video YouTube aku yang pergi seorang-seorang tu. Ini lah yang aku ni. Air. Oh, tteokbokki pun dia ada juga. Dia ada kalau kita masuk gitu. Nak yang nasi mana? Nasi biasa lah kan? Fried rice. Apa dia? Ada fried rice pun. Fried rice lah. Sedap. Dia kalau makan benda berat dia kena minum air apa? Coke. Dia mata. Pegang apa? Mana? Lawa? Ya ni dah. Sonok je. Makan ni sonok je. Tapi kulit kau kena mana? Kulit aku warna kulit. Dia, kau kena pilih shade lah. Dia ada tengah ni. Ya. Kena lah dengan kau punya bedak sis ni. Kau beli? 100 lebih, tapi dia ada refill sekali. Online? Tak, aku kirim kat kawan aku, beli kat Korea sana. Dia pergi konsert J-Hope. So aku kirim kat dia lah. Dekat sana ke?
Sekarang dia dah balik lah sini. Tapi shade dia kau kena check online. So ni aku pakai ni. Kau nak tambah nasi? Kita makan dulu. Kita tambah. Thank you. Wow. Dah, dia makan dah. Tambah nasi ke apa? Nanti makan ni je. Tapi kita ambil yang ramen. Kita try dulu. Lepas ni kita nak makan lain. Masam sikit. Tapi tidak. Masam tak boleh. Dia tak masam sangat. Tak ada tu nak makan Kimchi yang dalam tak dalam yang tapu yang kau beli kat tu lagi masam. Mana bidang? Tak boleh. Kita ambil kimchi. Nak. First time. Okey. Aku terangkan. Kau begini ah. Kau macam mana? Kena ambil phone lah. Dah habis dah. Terus lagi. Tadi ingat nak tambah apa? Tambah nasi lah. Ramen. Ramen. Konon. Dah tak kenyang dah. Makan lagi. Ambil gambar aku. Dekat Miniso. Tak suka kat Barbie ni. Ada satu stand suka ni. Ni pun ada weh kuromi. Cinnamon roll. Astagfirullahaladzim. Itik ni Zu. Tengok ni. Apa ikut dia macam tu. Dah nak ni je. Tengah trending. Kau kenapa ada situ? Ada je lah budak-budak ni. Ha? Lepas tu? Boleh ambil aspek dari tepi tak? Tambah. Boleh? Nak gambar ke apa? Gambar ni. Apa ni? Blind date with a book. Okay. Midnight confession. Oh, dia ada macam-macam jenis.
buat dulu. Okay, so kita dekat library. So tak boleh bising-bising. So aku nak tanya kau, apa first impression kau jumpa aku? First impression kau, cause of bagi aku macam kita ada something like soulmate lah. Soulmate, just macam bagi aku tak perlu nak effort untuk dekat dengan kau. So macam aku jumpa kau, aku terus rasa selesa. So just feel like a soulmate kan. Kita jumpa kat zaman diploma. By the way, kita gang apa? PTPL lah. PTPL Ampang. Dah lepas tu berpindah ke apa tu, MSU College. Shah Alam. Macam mana kau impression aku? First impression aku kat kau dia kan dekat kelas kan. Aku jumpa dia pertama kali kat kelas tau. Kelas siapa Amin aku rasa. English dalam kelas tu ada kau. Dia macam cantik lah. Macam dia dengan Sabrina kan. Macam kan kau dah rapat dengan Sabrina dulu kan? Belum lagi tapi macam perempuan siapa je kat situ. Faham tak? Kita je. So aku nampak dia macam budak baik lah. Macam tapi bila dah kenal dia macam gila-gila sikit. Sebab aku kalau kat luar, semua orang ingat aku ni macam budak pandai. So diorang treat aku macam dewasa. Tapi kalau dengan Suraya kan, aku macam budak-budak balik, faham tak? So aku suka. Sebab tu aku dia jadi best friend aku sampai sekarang. Kau yang try untuk dekat aku kan dulu. Betul. Dia ni tak bercakap. Dia berdiam gila. Just like papa dia diam. Kalau sangat tu try untuk dekat dengan so take time lah. It really take time. Betul. Untuk kenal orang. Tapi dengan kau macam sekejap je. Just sekejap. Sebab apa? Sebab kita pernah satu group untuk buat projek kot. Time tu kita orang macam ada satu macam klik lah. Kita orang gila-gila lah together. Sama-sama gila-gila. Tak gila sangat. Masih waras lagi. Tapi kalau orang tengok kita, waras lagi. Nama siapa? Suraya. Lepas tu apa lagi nak tanya? Makanan kegemaran aku. Aku Korean food lah. Aku ni melantak je apa je. Asalkan jangan tu. Kau tahu jengkol tak? Jengkol Kalau bahasa sini nanti aku letak dekat sini. Itu pakai knife trap. Kau? Lebih kepada sambal. Ni. Sambal yang ini like Malay food lah. Tapi Korean food pun minat juga. Sebab dia je kawan yang aku boleh ajak makan Korean food. Family aku memang tak lah. Family aku, family kita sama-sama tak boleh makan Korea. Okay, tak boleh. Okay, so apa lagi first impression lah selepas dah kenal lama? Okay, lepas dah kenal kan, dia macam aku nak cerita apa kat dia, dia tak ada judgement. Dia tak judge orang. So aku suka. So aku boleh share apa-apa dengan dia. Dia pun sama juga. Dia macam open lah dengan aku, dengan I. Itulah. So, ada apa lagi? Tak nak cakap apa. Tak ni first time deep talk ni. Nantilah deep talk. Tapi actually first jumpa Linda, dia jenis yang macam easy going lah. Tapi tengok dia macam iri jugalah sebab dia just like orang tengok dia ni seorang yang pandai. Cara dia cakap, cara dia belajar tu dia memang cepat lah. Tak adalah, biasa je. Wow, so smart. So kawan dengan dia macam proud sikit jugalah. Macam proud lah. Wow, I'm proud. Kadang-kadang dia nampak macam hari tu dia dapat anugerah dekat college kan. So I'm just my friend. Tak, sebab kita dikelilingi dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang bagi semangat untuk study. So macam manusia inilah. Dipaksa. Macam ni, jadi je kita pun ikut positif juga. So pentingnya kalau korang nak pergi universiti, cari kawan yang positif. Ada apa-apa lagi nak cakap? Tak ada lah. Tak ada. Okay, itu je. Harap kita ni berkekalan lah. Betul lah, Min. Terus apa lagi? Tak ada apa lagi. Sudah jalan. Okay, jom kita pergi kedai kopi. Something to eat. Faham?
Ni ada lagi lah. Macam penjaga. Oh ni yang colouring book tu. Siapa yang hilang tu, tolonglah. Kita nak beli spaghetti lah. Budak ni dah makan kan tadi. Dia nak beli spaghetti lagi. Aku dah tak muat dah. Aku dah kopi je. Cuba nyatakan sebab anda. Nyatakan sebab anda. Kenapa anda lapar? First, masa makan tadi tu, dia cepat muak. Okay. Saya cepat muak. So saya stop. Bukan saya buat saya kenyang. Buat saya muak. Yes. Lepas tu saya jadi mangsa untuk habiskan. Okay. Saya lapar sekarang. Sekarang saya tengah fikir nak beli bolok dia sikit. Aglio olio. Bila muak lagi. Orang tu budak ni makan lagi. Aku dah tak larat dah. Biar dia makan lah. Makan aku, Mel. Kau akan makan aku. Nak. Tengok aku selalu jadi mangsa habiskan makanan dia tau. Gambar je. Sekejap. Lagi cakap apa tadi? Tak habis. Dah agak dah. Sedap. Bintang belum bintang. Fighting. Apa dia? Dah balik dah. Nak pergi ke? Pasar sini. Bye. Turun mana? Kau turun mana? Kat Central kan? Kita dekat Kat Central kan? Kat Central kan? Tak lah, serampai. Oh, serampai. Okay lah, bye-bye. Bye-bye. Bye. Kau dah berduit, dah ada ni. Mestilah lawan duit ni. Duit ni. Tak, maksudnya lagi macam bright lah. Macam cuma tanda-tanda stres ada. Serius? Serius lah? Tak ada lah. Tak ada gurau lah. Tak aku gurau. Kau jumpa dia.